Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So hari ni aku bersama dengan Suzuki GSX 80T. Dia ada dua, GSX 80 dan juga ATT. Dia adalah sebuah motosikal neo retro sikit design. Memang modern klasik design. Daripada segi handling pun yang agak lebih santai. Dan didatangkan dengan enjin berkapasiti 770cc, mampu menghasilkan sehingga 86 horsepower maksimum dan juga 72 Nm of torque. Didatangkan dengan 3 mode, tangki berkapasiti 16.5 liter. Untuk video pada kali ini, kita akan buat video yang melompat-lompat. Kita nak tengok dia punya fuel consumption untuk motosikal ni lah. Untuk Suzuki GSX 80 ni, kita boleh track dia punya trip dan juga dia punya fuel consumption, berapa kilometer bagi setiap liter lah. Dan nanti kita akan isi, tengok satu tangki penuh macam mana, bila dah habis minyak macam mana. Tapi along the way ni nanti kita akan ke Penang dengan motosikal ni. Pergi balik tu nanti aku akan update dengan korang lah. Along the way tu kita akan update sikit-sikit lah. So sekarang ni full bar ada 5 bar, senang sikit lah. Let's go. Tapi bear with me lah, video ni dia akan melompat-lompat sebab kita hanya untuk fokuskan kepada fuel consumption. Dan bagi yang pertama kali singgah dekat channel ni, aku mohon jasa baik korang untuk menekan butang subscribe dan juga butang loceng. Korang juga boleh dropkan komen sama ada korang pernah tahu tak pasal Suzuki GSX 80 ni, ataupun korang tengah menunggu-nunggu untuk orang sharekan pasal benda ni di Malaysia. Jom kita mulakan dengan selawat dulu kat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Okay geng, so untuk tadi dia punya perjalanan kita untuk minyak, aku update lah. Satu bar dah turun, baru 33 km. Dan anggaran purata kegunaan aku adalah dalam 19.2 km bagi setiap liter. Dan daripada segi range boleh pergi lagi 239 km. Dan itulah, sekarang ni cara aku bawa ni boleh pergi 40, tapi dia yang ni dia berubah-ubah mengikut cara kita pulas throttle tu lah. Kita akan pergi ke mana? Ke Penang. Ada event dekat sana. So ni aku dalam perjalanan lah. Aku dalam perjalanan nak ke sana. Actually minyak ada lagi 4 bar, 239 kilo lagi boleh pergi. Dan kita akan ikut plus highway lah. Kalau ikutkan range, aku ada lagi 120 km untuk sampai ke destinasi. Bukan sampai ke destinasi, untuk tangki minyak ni sampai. Kalau ikutkan aku pada kedudukan sekarang ni, untuk sampai ke Ipoh, anggaran dia dalam 130. Sepatutnya aku sempat sampai lah ke Simpang Bulai, tapi aku kadang-kadang aku rembat juga. So aku nak tengok, kalau rasa macam tinggal 1 bar merah ataupun 2 bar merah tu, mungkin dua bar merah pula, mungkin kalau tinggal 2 bar tu, aku mungkin akan berhenti kat Tapah kot. Aku akan isi dekat Petronas Tapah, baru aku turunkan perjalanan. Okay geng, so tadi minyak dah habis pada kilometer 175.7. Bukan dah habis lah, dia dah naik ke E, tapi dia naik balik 2 bar. Tapi sebabkan aku tak berani nak berisiko nak sampai 40, bukan 40 km lah, dalam berapa kilometer nak sampai ke Simpang Pulai. So aku terus isi je lah. So ni aku akan reset balik untuk next tangki. And then trip 2 tu kita kekalkan lah. Untuk overall kita pakai berapa banyak. Ada trip 2 ni senang sikit nak monitor. Maksudnya keseluruhan aku pakai, dan setiap kali aku isi minyak tu aku akan reset lah untuk trip 1. So mudah sikit lah. Jom. Tapi sebenarnya kat Ipoh pun hujan ni. Aku macam aku tukar je lah. Kita isi kat Ipoh tak sempat. Aku target sampai ke Simpang Pulai, tu gelap tu. Aku rasa macam aku nak berhenti pakai baju hujan balik ni. Tak apa, kita jalan dulu.
nampak je tanda-tanda tu kita berhenti terus untuk tukar baju hujan. Ni nak pakai baju hujan je. Slow aku pakai, dah pakai slow hujan dah. InsyaAllah. Bismillah. Okay, sekarang aku dah sampai 178km untuk isian yang kedua tadi. Dalam average 16.8km per bagi setiap liter. Dan total perjalanan aku sekarang dah 354.8. And then tinggal lagi 2 bar. Dan average aku sama jugalah, lebih kurang 16.8km bagi setiap liter. And kalau ikutkan jarak daripada tangki minyak ni, ada lagi 75km aku boleh pergi. Dan aku tengah bawa sopan ni, 22km bagi setiap liter aku bawa. Nanti kita akan keluar ke depan kat Juru. Jom. Aku kena monitor minyak je lah sekarang ni. Mana ni? Betul kawan? Oh, kena event. Okey, untuk minyak tax 11.9 liter. Okey, untuk trip kali ni aku berjaya pergi sampai 211 kilometer ke ini better sikit lah riding aku. Aku punya fuel consumption pun meningkat 11.72. Total perjalanan 387. So aku dah isi penuh balik. So kita reset balik lah. So untuk second time ni way better lah, 50-40km lebih extra. Tadi daripada Penang aku ada dalam 3 bar dah pakai. So jalan dalam 40 ataupun 50km sampai ke Gunung Semanggul ni. Sekarang ni aku isi dekat Petronas Gunung Semanggul lah. Tak banyak, 7 liter je. So kita akan reset balik lah. Okay, so sekarang ni aku punya perjalanan dah 532km, 17.2km bagi setiap liter. And then untuk trip ni 145km je aku jalan. Ada lagi 3 bar, 17 okay lah, 17 ni. So kita reset dulu. Okay, jarak perjalanan tinggal 124. Tadi daripada Gunung Semanggul aku dah jalan 138, tinggal 3 bar. Average 16.1. And total perjalanan 671.6. Fuel consumption 16.9 lah. Dan jarak ni. Ini aku akan isi lagi sekali lah. Maybe anggaran dalam 7 liter juga kot, 7-8 liter. So aku isi dah 10 liter, 10.5 liter dalam RM38. Tak apalah. So tu je. Kawan-kawan, kita dah sampai kat Ulu Berendam. Ni trafik pun dah makin banyak, sangkut. Tapi kita naik motor santai-santai je. Nanti kita keluar dekat Lata kot. Itulah. Sekarang ni aku punya minyak ada lagi 190 kilo range. Dah jalan lebih kurang 752km. Dan untuk trip ni aku dah 81.4. Okey kawan, so aku dah berjalan sejauh 813km. Berapa kali aku isi minyak aku pun tak ingat. And then average fuel consumption aku 17.4km bagi setiap liter. Dan untuk trip yang ni, aku last kali aku isi tadi dekat Tapah lebih kurang 10 liter. So tinggal 3 bar, 141km. Dan average fuel consumption ni yang paling baik lah so far, 19.7 yang aku dapat. Range masih lagi tinggal 181. Kalau ikutkan boleh pergi sampai 300, tapi so far aku dapat pun dalam 200 lebih lah. Sebab motor ni memang sedap untuk dirembat. So kadang-kadang tak sedar diri kadang-kadang. Okay, so tu je lah.
antara gambaran fuel consumption lah, kalau korang nak tengok macam mana. Sebab along the way ni aku dah bagi tahu korang kan, korang tengok lah berapa banyak aku isi dan berapa liter dapat kan. Okay, kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.